Ramai orang tanya saya, boleh tak beli emas guna duit pinjaman? Jawapan saya, kalau boleh elakkan. Saya sendiri membeli emas menggunakan duit lebihan. Duit daripada hasil bisnes, simpanan gaji dan bonus tahunan. Bukan duit pinjaman bank dan bukan juga pinjam daripada keluarga. Sebab bagi saya, bila kita membeli emas dengan menggunakan duit sendiri, hati pun lebih tenang. Tak perlu fikir ansuran setiap bulan. Tak perlu risau dengan komitmen hutang. Matlamat saya mudah. Plenty of money, peace of mind. Sebenarnya, pelaburan itu lebih sesuai untuk orang yang ada duit lebihan. Kalau belum ada duit lebih, fokus dulu untuk tingkatkan pendapatan dan bina simpanan. Daripada duit kita semakin susut nilainya kerana inflasi, lebih baik kita simpan sebahagiannya dalam bentuk emas sebagai pelindung nilai. Walaupun begitu, saya faham bukan semua orang mudah menyimpan. Ada yang setiap kali dapat gaji, cepat sahaja habis. Memang susah nak disiplin. Sebab itu, ada segelintir orang memilih membuat komitmen bulanan untuk membeli emas. Bukan kerana mahu berhutang, tetapi kerana itu cara yang membantu mereka lebih konsisten menyimpan. Namun, kalau pilihan lain, kalau ada lebihan duit, beli emas menggunakan duit lebihan. Simpan ikut kemampuan, sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten. Ingat, tujuan membeli emas bukan untuk nampak kaya, tetapi untuk membina simpanan, melindungi nilai wang dan ada backup kewangan masa depan. Beli emas ikut kemampuan, bukan ikut emosi. Simpan dahulu baru melabur. Itu lebih selamat dan lebih baik. Nak belajar menabung emas? Klik link di bio untuk saya bantu langkah demi langkah. Semoga bermanfaat.